konsert minggu yang keempat Gegar Vaganza. Tetapi sekarang ini untuk Fast Vaganza ada bertemankan saya Fiza Frizi. Tapi maaf, saya tak boleh nak menggunakan perkataan banjir kerana Malaysia juga turut berduka cita dengan berita yang berada di Hatnyai. Tapi apa-apa pun, kita nak make sure bahawa persembahan yang anda saksikan tadi memang betul-betul mengancam dan kita akan bersama dengan bintang Gegar Vaganza ke-12. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan kepada anda berkenaan dengan ikon semangat nombor 1 Celcom Digi. Jadi kalau anda inginkan peserta ataupun bintang GV12 anda menang seperti Mark Adam 3 minggu berturut-turut dapat duit wang tunai RM2,000 sumbangan Celcom Digi. Anda hanya perlu imbas saja QR code di kaca televisyen anda, undi ikon semangat nombor 1 pilihan anda menerusi WhatsApp bermula daripada sekarang hinggalah jam 6 petang pada hari Ahad nanti. Jadi sekarang ini kita nak bagi tahu kepada anda satu hari satu undian. Undian tambahan akan diberikan kepada pengguna aplikasi Celcom Digi buat kali pertama, atau anda boleh saja untuk menambah nilai dengan Celcom Digi Prepaid 5G. Untuk dapatkan lebih maklumat lanjut, layari saja laman web Gempak. Untuk Fast Vaganza, ini dia memenangi anugerah ikon nombor 1 pastinya Mak Adam. Tetapi Mak Adam kita tak dapat bersama dengan beliau. Kita bawakan, ini dia, kita ada D-Day, kita ada Ruri Republic dan pastinya kita ada Krisha. Ada peminat-peminat D-Day di sini, ada ke? Ada. Sedikit soalan daripada saya untuk D-Day terlebih dahulu. D-Day merupakan kali ketiga berada di Malaysia, tetapi kali pertama untuk berkecimpung dalam program reality di Malaysia. Bagaimana D-Day boleh kata, iya dong, saya mau untuk join Gegar Vaganza ke-12. Silakan D-Day. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi macam mana sebenarnya pengalaman berada bersama dengan... Ya, pastinya pengalaman luar biasa sekali. Ini kali pertama saya untuk ikut event seperti ini. Dan yang pastinya sorak-sorai dari semua teman-teman keren banget. Sokongannya luar biasa. Dan yang pastinya euforianya keren di sini. Kalau event ini kenapa saya pengen ambil di sini, satu mungkin untuk jadi jadi tempat saya untuk menguji mental saya lagi, gitu. Karena awalnya agak lumayan deg-degan juga, gitu. Beda dengan kita biasa show sendiri, gitu kan. Tapi lebih lebih menantang lagi lah ibaratnya. Baik. Dia kenapa perlu pakai cermin mata kalau menyanyi? Barulah ganteng. Risaulah jejerit lah, termasuklah saya. Tapi untuk Ruri Republic sendirilah kan, bila dapat berduet, kamu digabungkan bersama dengan rakan senegara. Bagaimana sebenarnya berada di pentas Gegar Vaganza bersama dengan Didi? Silakan Ruri. Ya pasti bersama Didi bisa menampilkan sesuatu yang maksimal. Walaupun kita belum pernah latihan ya. Jadi saya rasa ini penampilan saya yang terbaik di Gegar Vaganza. Baik. Menerima pujian daripada Tok Ram. Tok Ram mengatakan bahawa suaramu adalah suara kurniaan Tuhan. Suaramu adalah cukup unik. Tapi kalau mungkin Ruri sendiri boleh kongsikan, ada tak pergi ke kelas vokal untuk memantapkan lagi teknik vokal tu? Ya aku banyak latihan aja. Karena Toram bilang kan aku sebenarnya udah punya bakat yang bagus. Tapi tinggal lagi dan belajar dan learn terus. Cuba kalau tak ada musiknya. Cuba nyanyi seperti tadi tapi tanpa musiknya. Cuba. Tripo. Suara dengarkan lagu, apa kabarnya pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Aku baik-baik aja dong. Alright, hebat suaranya. InsyaAllah kita akan tengok bagaimana sebenarnya Ruri perlu menyanyikan lagu yang bukan di dalam genrenya pada minggu hadapan. Kita tengok bagaimana. Tapi Krisha, tahniah. Ya, terima kasih. Satu fenomena yang cukup mengagumkan, di mana kalau kita tengok markah Krisha sebentar sahaja lagi, berada di tangga yang ketiga, memang satu markah yang cukup tinggi diberikan. Tetapi Krisha memilih lagu yang dipilih untuk minggu yang keempat. Tidakkah anda tahu sebenarnya anda tidak mempunyai range E-flat seperti yang dikatakan oleh Tok Ram tadi. Tetapi kenapa masih lagi perlu memilih dan menyanyikan lagu tersebut? Silakan Krisha.
Okey, sebenarnya masa rehearsal memang dah ada try buat. Tapi biasalah pasal tinggi range tu, dia kira kadang-kadang kena, kadang-kadang tak terkena. Jadi untuk nak to be on the safe side, elok kita stay safe dan menyanyi je pada range yang dalam kita punya vocal range. Ya. Baik, jadi saya tak perlulah sebab tadi Bunda dah tunjukkan. Ya betul, memang macam tu dah plan. Baik, tapi kalau untuk Krisha sendiri, bila perlu menyanyikan lagu untuk minggu yang kelima, apa persediaan yang perlu Krisha lakukan? Ni dah tak fikir dah. Okey, minggu kelima saya dapat genre dangdut. Jadi rasanya lebih kepada presentation lah. Suara tu ya, tapi rasanya presentation dan koreografi lagu tu sendiri dan juga persediaan suara. Dangdut kan ada special sikit dia punya linggo dia tu. So dari situlah kena bersedia dan juga lirik pun baru nak hafal. Baik, tak apa. Kita bagi peluang. Ada masa lebih kurang dalam 7 hari lagi sebelum kita menyaksikan persembahan daripada Krisha, Ruri Republic. Mana tahu tahun depan JV13 ada pula D-Day. Tapi sekarang ni jom sama-sama kita saksikan berapakah sebenarnya markah untuk setiap bintang bagi Gegar Vaganza ke-12. Iskandar Ismail mendapat tempat yang pertama, tetapi perbezaan dengan Nubahan selalunya kalau kita nak bandingkan adalah lebih kurang dalam 0.25, 0.51, tetapi perbezaannya adalah 6.0 di situ. Dan perbezaan di antara Nubahan dan juga Krisha dapat dilihat sekarang ini adalah lebih kurang dalam 9.25. Untuk Mendua dan juga Krisha perbezaannya sedikit lebih kurang dalam 0.75. Mark Adam 66.25. Tetapi kita teruskan dengan kedudukan 6 sehingga ke 10. Tidak mempunyai banyak perbezaan di antara Shay Mel Sakura, Ruri Republic, Frashiz dan juga Rahman Ika Matra. Tetapi di antara Kori, Syahid dan juga Datuk Ilen Kang, Kori dan juga Syahid mendapat perbezaan 5.0, tetapi Syahid dan juga Datuk Ilen Kang terpaksa tidak meneruskan persembahan untuk ke minggu yang kelima. Tapi ada pertandingan. Pastinya kita mencari siapakah di antara bintang untuk Gegar Vaganza 12. Kita akan ucapkan semoga maju jaya kepada D-Day. JV13 saya akan nantikan anda. Ruri Republic, aku baik-baik aja. Aku pasti akan menantimu untuk minggu yang seterusnya. Krisha, mana tahu minggu hadapan anda pasti akan membuat kejutan dengan lagu dangdut. Jadi kepada anda semua untuk Vaz Vaganza, kita akan terus berhenti rehat. Kita kasih relax, slow and steady. Kita akan bersama dengan bintang yang seterusnya untuk Vaz Vaganza.